Menerima takdir Allah dengan redha adalah bukti ketenangan jiwa. Tiap manusia pernah diuji seperti dengan kegagalan, kesakitan dan juga kesedihan. Maka kita sebagai manusia perlu memeluk takdir. Apa itu memeluk takdir? Memeluk takdir bermaksud kita telah menerima segala ujian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah sesuatu nasib kaum tersebut sehinggalah dia mengubah nasib pada diri mereka sendiri. Kerana sesungguhnya di sebalik kejadian, di sebalik takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, pasti ada rahmat dan hikmah di sebaliknya.